Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV di mana viral, hot dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Lagu Uzat Mayang dekat sekolah tu. Macam kita nak buat sama-sama. Contoh kalau dia kata you boleh main gitar, kita boleh main gitar sama. Tapi tak apa. Tapi yang penting YB Jadi apa? Nak cakap penari pun tak boleh. Tapi korang tahu tak YB ya, dia tak pernah ajak Bella menari ke, ajak Bella drawing ke, tak pernah. Tapi dia ajak Bella pergi library, perpustakaan. Comel kan? Library is good. Running okey lah. Pergi ini ke? Pergi apa? Hiking lah, itu okey lah. Tapi nak suai menyanyi memang tak ada key. Tak masuk I ni. I tak pernah lagi orang ajak I pergi ke perpustakaan. So aku cakap, kita pergi library boleh. Cakap library kat mana yang cakap cantik tu? Library apa? Oh ni dekat depan Padang Dataran Merdeka. Dataran Merdeka. KL Library. KL Library. Dia ada dua, KL Library cantik. Selangor, pustakaan Selangor pun yang bertingkat cantik. Tapi kita pun perpustakaan negara boleh ditambah baik lah. Itu je lah yang nak kata. I sedih, I'm very close to library sebab dekat Muar dulu kita ada satu perpustakaan ni taklah besar. Tapi okey lah. Lepas tu dia musnahkan untuk pembangunan lain, which is okey, tapi kena gantilah library baru. Nana dia gantikan dengan perpustakaan yang kecil, sangat kecil tepi my office. Yang memang tak ada orang pergi because it's so small. Dan kecil tak apa, tapi jumlah buku tu agak menyedihkan lah. So faham. Dia kita ni komen saya pun sedih tengok. We love to build malls, we love to build benda-benda yang tak berfaedah. Walhal kalau kita tengok kota-kota, bandar-bandar Islam yang paling berjaya dulu, knowledge is at the center. And while it was at the center, it was in the mosque, dalam masjid. So yalah, di hari ni dia terpisah. Tak apa, tu dia kasi ceramah lain pula. Boleh. Yang dah lama tak pergi Pusat Sains Negara. Ni pusat sains yang apa, dia punya bumbung warna-warni tu dekat dekat dengan Allah Akbar, Artamas. Oh, that one dia baru renovate. Dulu bila hujan mesti dia air masuk, sekarang dah okey dah. Oh, tu dah sangat lama. Dulu saya pergi zaman sekolah ni. Sama lah dengan sekolah juga. Masa sekolah. Itu yang tempat pergi. Orang tanya dah berbuka belum lagi ya. Baru pukul 7.06. Dia dalam 15 minit. Bella kat sana buka pukul apa? Buka pukul 6 lebih macam tu lah. Lama lagi kan sebab Malaysia tak ada kehadapan. Betul. Ya. Macam berbuka apa, saya buka sama je. Saya memang nasi kosong, 2 ayam, ada sayur, ada 2 telur. Dan memang setiap hari saya makan macam tu. Itu macam ada persamaan sikit. Maksudnya kita tidaklah cerai macam kena juga macam ni, kena juga ada lebih 3 lauk. Kita tak berkata itu kita sama kan? Sangat betul. Ya. Semua you akan lebih banyak koleksi air lah. Sekarang banyak minat putih. Okey, lepas tu cakap pasal ikan yang dah naik haji tu. Kita tahu kan ikan tu dah naik haji dah tu kan? Apa ikan apa? Ikan haji rasa. Dia dah naik haji, tahu kan? Naik harga? Bukan naik harga, dia dah naik haji, tahu kan? Tak tanya je. Thank you. Siapa bagi air? Itu aku tak tahu dia dah naik haji. Alhamdulillah. Saya tahu ayah menghajikan ikan tu, okay? Sabar je lah. Tak sangat tak ingat memang. YB tu tak ada orang komen. YB, tahu tak? YB apa ni YB sebut tu nama bapak saya, Haji Rashid. Oh ya ke? Okey lah, dalam peringatan.
Okey, sebenarnya ikan Bella makan uji Rashid tu kalau kat Sabah. Ikan uji Rashid. Maksudnya ikan mata besar. Ikan tu tak ada kat KL. Dan you pun tak suka makan ikan. Kurang suka. Bisa. Dia cakap cewek ni Bella, dia kurang suka. Tapi kalau kata tak ada lauk yang memang ada ikan yang disediakan, dia tak akan menolak. Bella makan je. Tapi selepas dah kenal dengan YB, Bella pergi makan asam pedas. InsyaAllah sedap betul. Sudah makan lah. Sebab sedap pun sedap kan. Betul. And YB janji nak selalu bawa makan asam pedas. So kena pandai makan asam pedas. Nampak je tukar topik tu. Saya tinggal cakap pasal siput sedap, dia tu cakap asam pedas. Saya tak nak ingat sebab saya tengah ketuk siput tu macam ni. Kena undang macam ni. Lepas tu dia nak cakap, bagi salam. Macam, dia ingat kan petua, betul tak? Dia ingat petua. Like, I'm not that dumb lah sebenarnya kan. Suka lah tu nampak dia suka. Pasal topik ni je dia masih hidup. Kalau kita jumpa depan-depan pun, bila cakap pasal siput, bila kita ternampak, kita dah order makan siput, dia akan cakap, ingat tak? Macam tu. Dia dah ingat tak? Tak, sorry. Memang you beri salam dah, you ketuk 3 kali. Dah siput kecil. Sebab kalau setiap kali tak sedut dia nakal. Sebab semua komen Wabi nakal. Memang betul, dia sangat nakal. Inquisitive. Suka tanya soalan supaya dapat belajar benda baru. Dia suka kacau, itu dia. Dia macam Oyen. Macam Oyen. Macam apa? Oyen kan suka kacau orang. Kalau dalam dunia lain jadi haiwan memang jadi Oyen. Memang akan jadi Oyen. Ya. Okay lah. Prepare nak berbuka. Thank you so much for join lagi. Okay. I'll see you when you are back. You dah kita kan nak pergi balik. Sebab ramai orang tanya macam, you raya kat sana ke? Tapi tak nak beritahu. Kalau tak ada orang nak raya dengan Mia, raya sini lah. Wow. Okay. Tengok. Dia sendiri buat pick up line lepas tu je seminit. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Ya Allah, Bella stop. Bapak Zainab nak lawak saya gelak sendiri. Ya Allah, tak tahu. Okay. Jangan lupa buka puasa. Jangan lupa minum banyak air. Kepada kawan-kawan yang akan berbuka puasa. Sebentar je lagi. Ya. Walaupun kita berpuasa, kita berbuka berpada-pada. Ya. Ini bukan sebab untuk kita makan. Semua makanan yang tidak berkhasiat. Kita nak lecture. Kita nak lecture, kita marah lagi. Ya. Betul. Tak adalah okey. Benda tu bagus. Memang kena share dengan orang. Dia tak boleh kerekut. Betul lah. Kadang-kadang cara saya tegur tu tak betul. Sebab saya kena dia kena. Saya rasa dia dah terlebih sopan dah. Lebih baik dah. Thank you so much. Enjoy the remainder of your trip in Saudi. InsyaAllah. Thank you. Dan I would like to Jack, Jannah, everyone lah. Jack bawa balik daripada bersukan tadi. Jack pun dah bersukan hari-hari ni. Dia kena bersukan setiap hari sebab kalau tak, dia kena tendang keluar rumah ni. Tak adalah ditendang. Tapi dia kena fit lah. Mana boleh. Rumah ni semua orang kena fit. Faham. Okay. Take care everyone. Okay lah. Sampai salam kat Didi. Boleh. And enjoy the remainder of your time. I'll see you when you're back. InsyaAllah. See you soon. Okay semua. Assalamualaikum. Salam. Okay. Ya Allah. Bye. Like pause ke keluar pun. Jangan saya cakap benda yang tak patut saya cakap macam. Allah. Waalaikumsalam. Hai semua. Masuk balik video. Kau jangan gelak. Ya Allah, itu kan first time. Okay, thank you so much. Cute-nya begitu. Ya Allah, Bella selalu risau kalau banyak sangat ketawa. Tak tahu lah kalau korang pernah juga macam orang kata kalau banyak sangat ketawa nanti macam boleh menangis. So thank you yang korang berbuka lah dulu. Jangan nanti korang tak makan lah apa semua. Nanti insyaAllah malam sikit ke nanti kita buat live lagi. Malam-malam sikit. Dan kat sini malam pula korang dah buat apa Tak apalah.
Lagi pun weekend kan. Sebab kata macam ni, ya Allah. Bila kat sekolah agama dulu kan, bila memang selebet macam tu kat sekolah agama dulu. Sabar je lah. Okay, bye. Tarikh apa? Tarikh raya? Bila tarikh apa ni? Bye, thank you so much. Ya Allah. Okay lah. Selebet je. Pekat sangat dengan kau. Ustaz pula terkejut tengok dengan lipstick semua. Bye, thank you so much. Terima kasih banyak yang sudah mendoakan Bella, cakap benda baik. Korang memang sangat baik. So mari kita sama-sama semua perbaiki diri kita jadi lebih baik, InsyaAllah, walaupun kita banyak kekurangan. Okay, sorry, bye. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum.